Lintah darat. Lela suka sekali membuat kuih. Hari ini, dia mahu membuat kuih seri muka yang paling sedap. Oh tidak, tepung Lela hampir habis. Dia hanya ada sedikit sahaja wang simpanan untuk membeli tepung baru. Lela bergegas ke warung Pak Samad. Pak Samad menjual semua barang keperluan di kampung itu. Berapa harga tepung gandum, Pak Samad? Tanya Lela. RM5, jawab Pak Samad dengan suara yang kuat. Lela terkejut. Semalam, harga tepung itu hanya RM3. Pak Samad menaikkan harga sesuka hati. Mak Jah, seorang jiran yang baik hati, sedang memerhatikan mereka. Dia tahu harga barang itu tidak sepatutnya setinggi itu. Mak Jah berbisik kepada Lela. Tidak mengapa, Lela. Kita pergi ke kedai lain. Sikap Pak Samad itu tidak adil. Orang yang mengambil keuntungan yang tidak sepatutnya dengan menaikkan harga dipanggil dengan satu nama. Mari kita belajar bersama-sama, lintah darat. Maksud, orang yang mengambil keuntungan yang tidak sepatutnya. Contoh ayat, peniaga itu bersikap lintah darat kerana menaikkan harga barangan sesuka hati.